Ini aku akan pergi mancing bersama isteri aku dan bersama akak aku lah kat depan. Kau nampak lah, mancing pun dah bawa. Sebab dia jarang mancing, sebab tu nak pergi, nak mancing udang ni. Tengok berapa kita boleh dapat. Kita nak mancing kat mana? Tanjung Agas JT Pak Ajis. Pak Ajis lah. Siapa nak sewa bot mancing udang boleh roger-roger. Kenapa tak ada? Bom pun tak ada lah. Ha. Ikan ke? Wah. Ha, ikan kecil-kecil. Beranak ikan beranak. Oh, Malay no. Sorry. I think you understand Malay. Why Beleno you working here? Oh, they fish very good. Kita tengok kita dapat ikan apa, kita dapat udang apa. Rezeki ada. Jom. Wah, ni lah. Assalamualaikum cik. Nak tanyalah tentang berkenaan dengan sewa bot ni lah. Harga berapa lama, lepas tu berapa buah encik ada? Oh, bot. Pakcik baru kahwin satu je. Anak pakcik ada 3. Tak, saya tanya tentang bot. Oh, bot. Bot. Pakcik
pakcik ni tak banyak pun. Pakcik ada 1, 2, 3, 4. Yang ada enjin 4 biji, 2, 18 kaki. Yang ni enjin 30. Yang tu enjin 15, yang sana kecil tu enjin 15. Itu 14 kaki. Dah 1-0 belakang tu. Biasanya pakcik akan sewa yang besar ni, dua-dua. Pakcik bagi minyak penuh 25 liter, 120. 24 jam, bertarung 24 jam. Yang bot 14an itu enjin 15. Bukan bot 14 enjin 15 itu RM100 pun minyak saya bagi 25 liter. Untuk 24 jam. Tapi kalau awak nak balik awal, sebulan awal lah lagi bagus. Itu saja cik. Terima kasih banyak atas jawapan yang diberi ya. Okey. Kalau dia sengit, ada yang kena ejar. Tahu dia kalau sengit. Reverse dah. Nanti reverse dah kan tu. Mana ada video ni bang, kalau kecil tak layan ni. Aduh. Dia nak mancing udang, tapi sebabkan udang tak naik-naik, dia tukar kepada mancing ikan Apa beza dia ni? Dapat seekor ikan duri lah, tapi boleh lah naik juga, tak gumpau lah. Wah! Aduh, video dah masuk. Oi, ini duri malim ni. Ya. Duri malim kan? Sekarang keempat. Dah dapat. Ini yang buang.
Dah naik. Okay, selesai dah kita memancing untuk hari ini. Daripada pukul apa tadi kita pergi? Pukul apa? Pukul 1. Sekarang ni pukul 4. Dia taklah cakap banyak, tapi tak kupau ada lah isi tu. Ada duri malim. Ikan apa ada kak? Kita ada ikan tu. Duri, belukang, duri malim lagi satu. Lama. Ada 4 jenis ikan. Nak tunjuk jap. Jap Not bad lah, boleh lah.